Assalamualaikum dan salam sejahtera. Diucapkan kepada anda yang pastinya anda sedang menyaksikan dan mendengarkan episod yang kedua bersama saya lagi, Kulin, yang akan menemani anda dan berkongsi tentang lokasi-lokasi yang menarik di Lepak Adi menerusi Suara 34 Puncak Prestasi. Baiklah, kita nak tahu tak lokasi apa untuk kali ini yang kita nak kongsikan? Nak tahu? Jom kita saksikan. Untuk lokasi yang pertama kali ini, kami nak bawa anda ke Skyline Lodge yang berada di Rawang Selangor. Kalau anda nak tahu kat sana ada apa, rasanya macam ada vibe-vibe Korea kan? Jom kita saksikan sekarang. Hai, Assalamualaikum, bersama dengan saya Rizzo untuk hari ini. Kita dekat Skyline Lodge dan bersama dengan saya adalah penerbit Aiman Sabri dan juga penerbit Chaal Didi. Hari ini kita akan explore Skyline Lodge. Kita akan ride sama-sama. Kita akan melihat apa yang ada dekat sini. Keindahan dekat sini memang sangat-sangat memukau. Suasana dengan dia punya udara yang sangat-sangat segar. Dan insya-Allah kita akan bawa anda juga untuk ride bersama-sama dengan kami. Rizzo pun tak sabar dengan kamera ni untuk tunjukkan footage kepada anda. Jom kita pergi. Let's go! Okay, kita nak cerita sikit tentang sejarah Skyline Lodge ini. Mereka bermula di Queenstown, New Zealand pada 1967 dan kemudiannya dibuka di Kanada pada tahun 2003 dan di Singapura pada tahun 2005 dan kemudiannya dekat Malaysia ni pada tahun bila? Dibuka pada tahun 2020 dan mula siap pada tahun 2023 dan telah pun dibuka kepada orang awam sehinggalah setakat ini. Dan mereka telah pun menyambut anniversary 1 tahun untuk ini dia Skyline Lodge yang kita akan main kejap je lagi. Okey, kita nak bersama dengan Mr. Anders, wakil pemasaran dari Skyline Lodge ini. Kita nak tengok apa penerangan yang akan diberikan. Let's go, jom. Dan bersama saya adalah Mr. Anders. Hai. Okey, sekarang ni kita nak interview sikit lah Mr. Anders tentang apa yang ada di Skyline Lodge ni. Okay. Apa khabar Mr. Anders? Sihat? Khabar baik. Okay, handsome orangnya. Okay, kita nak tanya dulu sedikit lah tentang macam mana Skyline Lodge ini boleh memilih Malaysia untuk tempat buat park ini. Memang ada beberapa faktor mengapa kami memilih Skyline Lodge di Malaysia. So yang pertama definitely daripada segi industri pelancongan. Baik. So industri pelancongan di Malaysia amat berkembang. Dan juga permintaan untuk rekreasi unik semacam kami adalah semakin meningkat untuk pelancong bukan je tempahan tapi antarabangsa juga. Yang kedua memang daripada segi kejayaan yang kami ada di rantau ini. So kami ada satu sister attraction dekat Skyline Lodge dekat Singapura. So kami yakin sebab dia konsep agak sama, so kami yakin boleh dapat untuk macam produk yang sama dekat Malaysia juga. Mr. Anderson, kita mungkin nak cerita sikit lah macam mana cara nak ride ini. Mungkin you boleh cerita sedikit. Ride ni
very easy. Ya. So you boleh tengok sini ada hijau go, merah stop. Okey. Apa yang kita nak, so dua-dua tangan dekat lushkan ni, tarik sampai hujung. Tarik sampai hujung dia akan gerak. Dia macam ni stop. Oh, macam ni stop. Tapi sandar sikit je dia akan jalan. Lepas tu tarik je. So it's as easy as this. Wah. You lepas dia jalan, Lepas you jalan, tarik dia dia stop. Lepas tu Okey. you kiri dengan kanan. Kanan. Yang tu arah menuju ke mana. Wow. Santai ke kiri, santai ke kanan pun boleh. Oh, seronok je. Betul, macam tu je. Seronoknya tengok Rizal tadi bawa kan. Tengok ada vibe-vibe Korea. Selepas ni kita nak bawa ke lokasi yang seterusnya, ke Taman Equestrian Putrajaya bersama Mimi Wala. Katanya taman tu memenangkan ramai orang untuk datang dan bawa keluarga di sana. Kalau kita nak tahu taman tu ada apa je, jom kita bersama Mimi Wala. Hari ini kita ke Taman Equestrian Putrajaya di Presin 5. Hari ini saya, Mimi Wala bersama dengan penerbit EJ akan membawakan kepada anda apa yang menarik di Taman Equestrian Putrajaya khas untuk anda yang suka dengan kuda. Taman Equestrian Putrajaya ni memang antara taman yang equestrian yang boleh public masuk, bukannya private punya taman lah. Setengah tempat equestrian ni dia ada private punya ni, ada membership. Jadi kat sini siapa-siapa yang nak datang yang tak pernah tengok kuda boleh datang tengok kuda kat sini. Baik Puan, antara yang selain daripada tengok kuda tu kan, mungkin ada aktiviti ataupun mungkin perkhidmatan yang lain yang disediakan di Taman Equestrian ni. Okey, kat Taman Equestrian ni, Taman Equestrian Putrajaya ni kita ada joyride. Antara salah satu aktiviti yang paling famous lah kat sini. So
public ataupun visitor boleh datang naik kuda dengan bayaran RM20 selama mungkin dia akan naik kuda, akan kita punya pekerja akan bawa round lah selama dalam 6-7 minit macam tu lah. So dapat merasa lah experience. Naik kuda-kuda tu tak berlari kan? Tak lari di jalan je. Okey, selain daripada itu, Selain daripada itu kita ada stable tour. Kalau datang mungkin rombongan sekolah ke mana-mana rombongan, kita akan ada macam experience dengan kuda, bagi makan kuda. Diorang akan introduce behavior kuda macam mana, and then boleh menaik kuda jugalah. So dekat sini pun kita ada juga sesi macam contohnya ada kalau ada photoshoot, datang untuk buat wedding ke, pakai baju wedding ke, boleh naik kuda lah. Kita ada sewaan untuk kuda lah, bergambar dengan kuda. Untuk weekdays 350, weekend 400.
Saya sebagai Operation Executive, saya ditugaskan untuk menjaga Equestrian and Recreation Department yang akan menguruskan untuk produk-produk yang ada di Taman Equestrian Putrajaya lah. So untuk yang naik kuda tu saya lah akan menguruskan. Kalau kat sini ada berapa ekor kuda? Kalau termasuk pemilik-pemilik yang menyewa di kandang di sini ada lebih kurang 121 ekor. So kami punya kelab punya yang untuk orang awam naik lebih kurang dalam 8 ekor. Termasuk si Julie. Nama dia. Berapa umur dia? Kalau Julie ikut pasport dia dah Oh. umur 29 tahun insya-Allah. Tahun ni cukup dah, tahun yang ke-30. Okey. Dia dari baka. Ni daripada baka Europe, kita panggil baka dia panggil baka warm blood. Jadi maknanya dibawa dari Europe ke. Ya betul. So dia ada pasport lah. Dulu pasport dia berwarna merah. Bila dia datang Malaysia, so kita akan tukarkan pasport dia pasport biru. Macam dia kita ada IC jugalah. Ya betul. Dia daftarkan juga di bawah Malaysia punya association lah. Okey. Baik, kalau ada pendengar dan juga penonton yang nak datang, nak naik Julie ke ataupun mungkin kawan-kawan dia lah. Ada tip tak untuk terutamanya untuk adik-adik yang nak naik tu, apa tip yang boleh Cik Din kongsikan? Okey, pertama sekali dari segi pakaian lah. Kalau pakaian untuk naik kuda lebih elok berseluar panjang. Yang penting berbaju. Untuk helmet jangan risau, kita kasih dekat helmet. Kalau boleh biar berkasut bertutup. Kalau dapat sandal bertutup pun cantik juga, tak ada masalah. Sebab nanti akan ada staff saya juga yang akan assist, yang akan bawa anda untuk naik lah. Biasanya kalau macam anak-anak, biasanya 2 tahun ke atas dia boleh naik seorang dah. Dia tak ada had umur. Semua boleh naik. So maknanya boleh pilih kuda ke ataupun memang akan diberi mana-mana kuda yang ada di sini? Kebiasaannya untuk joyride, untuk aktiviti macam pendedahan, saya akan sediakan lebih kurang 4 ekor lah. 4 ekor yang namanya saya akan beritahu nama siap-siap lah. Kingdom, Moscow, Meta dengan Meridian. 4 ekor ni memang kita khas untuk orang untuk naik sebagai joyride lah. Aktiviti joyride namanya. Yang satu pusing lebih kurang dalam 7 ke 8 minit gitu. Yang nama-nama diorang ni semua siapa yang bagi? Okey. Yang bagi ya. Perbincangan antara saya dengan tim saya sendiri. Contohnya macam Kingdom, dia nama dia. Macam Julie pun ada nama dia juga. Kita namakan kuda ni berdasarkan personality diorang juga. Macam saya ambil contohlah Meta. Meta tu dia punya karakter dia suka mengangguk. So takkan saya nak letak nama Metallica kan. Saya buanglah Lika hujung. Nama dia ada Meta. Kingdom pula saya namakan dia sebagai dia punya badan dia, satu badan dia semua warna coklat. Dia tak ada warna lain. Moscow pula dia pakai stokin. Lepas tu dia punya dahi dia tu pada forehead dia straight je line putih. So nama macam bendera Moscow. Itulah ciri-ciri dia. Kenapa nama dia Julie? Okey, nama panjang Julie ni dia unik sikit Julie ni. Yang Julie tu nama nickname dia. Nama panjang dia adalah Jewel of Jodalco. Okey, Jewel tu kenapa Jewel? Okey, mes ni up. Jom Julie. Okey, tengok dahi dia, forehead dia ada bentuk macam diamond kat sebelah ni. Come Julie. Sinilah. Ni nampak Jewel. Ada bentuk ni. Lepas tu nama dia Jewel. Jodalco tu biasa daripada yang kita ambil daripada asal nama dia lah. Jewel tu kita tambah.
Masih bersiaran menerusi KLFM 97.2 dan anda boleh saksikan kami secara live di Facebook KLFM. Tadi kita dah tengok dah Mimi bawa kita jalan-jalan kan. Selepas ni kita nak pergi ke lokasi seterusnya, tempat ikonik di Kuala Lumpur. Kalau nak tahu tempat dia apa? Tempat dia Taman Tasik Titi Wangsa bersama Putra Hazwan. Jom kita tengok apa yang menarik di Taman Tasik Titi Wangsa. Bersama saya Putra Hazwan dan juga penerbitnya Riz di Taman Tasik Titi Wangsa. Ya, kepada warga kota yang kata mungkin ataupun mungkin perantauan yang baru datang ke KL tak tahu kat mana letak Titi Wangsa ni. Okey, saya boleh bagi tahu jika anda berada di Gombak, mudah saja untuk kita akses ke sini. Daripada Gombak kita lalu Jalan Ketik Kelang, Duke, memang terus sampai ke Taman Tasik Titi Wangsa ni. Kalau tak pasti juga boleh cari je sekarang guna internet kan. Aplikasi apa-apa saja pun anda cari je Titi Wangsa ataupun landmark kat sini yang dapat kita lihat. Ada Istana Budaya, ada juga Perpustakaan Negara dan juga Klinik Kesihatan Kuala Lumpur. InsyaAllah jika anda mark kawasan-kawasan ini, maka anda pasti akan berjumpa dengan Taman Tasik Titi Wangsa yang memang sangat-sangat indah dan permai ni tau.
Alhamdulillah cuaca hari ni sangat-sangat baik dengan orang kata angin yang begitu segar untuk kita hirup ya. Sarjana indah mata memandang dengan kehijauan pokok-pokok yang mengasyikkan. Jadi pastinya keadaan ini amat-amat sesuai untuk kita bergambar lah, nak berfotografi. Lagi-lagi kepada mungkin yang baru melangsungkan pertunangan ke, perkahwinan ke. Ini memang lokasi yang orang kata hotspot juga untuk warga kota. Datang ambil gambar. Tengok saja pemandangannya. Memang cantik. Ada air pancut yang tinggi, mau 7-8 tingkat ni. Ada pula Menara Berkembar Petronas, ada Menara Kuala Lumpur, TRX, Istana Budaya dan macam-macam lagi bangunan yang menjadi bangunan ikonik di Kuala Lumpur ini. Memang sangat-sangat sesuai untuk kita mencipta kenangan, mencipta gambar yang indah-indah untuk kita kenang di waktu yang akan datang. Okey. Dan juga kepada yang mungkin kaki-kaki fotografi pun mungkin ambil gambar makro ke kan, ini confirm banyak mikroorganisma yang boleh anda makrokan di sini kan, yang mana juga pelbagai spesies-spesies tumbuhan yang menarik untuk kita potretkan dalam fotografi. Jadi memang sesuai kepada yang nak ambil gambar atau fotografer-fotografer yang nak meningkatkan skill mereka dalam teknik-teknik mengambil gambar. Ini antara kawasan yang sesuai. Saya dah boleh beriadah juga, nampak macam abang kita ni, jogging dan sebagainya, sunbathing dan macam-macam lagi. Yang penting kita akan ditemani dengan pemandangan yang begitu menarik, ditemani dengan suasana ibu kota yang begitu mantap. Demikianlah tadi kita dah bawa anda ke lokasi-lokasi yang menarik kan. Ini merupakan episod terakhir untuk rangkuman KLFM Lepak ID. Selepas ini kita ada episod yang baru, lokasi yang baru. Nak tahu tak lokasi kat mana? Nak tahu kan? Jangan lupa saksikan KLFM Lepak ID menerusi Suara 34 Puncak Prestasi.
Terus dengarkan KL FM, ini baru KL.